Pengumuman, bukan ke lulus tak lulus. Yang Berhormat, Walaupun dah lulus, tapi kenapa mesti umum masa itu, maksud saya? Yang Berhormat, Soalan tambahan nak tanya. Yang Berhormat, saya dah bagi 4 Soalan soalan. Saya persilakan Baiklah. soalan Yang Berhormat. Arau minta Perdana Menteri menyatakan sama ada larangan pengumuman peruntukan atau projek kerajaan selepas penamaan calon masih terpakai serta mekanisme penguatkuasaan bagi memastikan pematuhan menjelang PRN Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menjawab. Terima kasih Arau. Keputusan kita tetap iaitu sebaik tarikh penamaan calon diumumkan, kempen boleh diteruskan, tapi tidak boleh ada penggunaan ataupun pengumuman jaminan projek baru ataupun dasar baru bagi negeri tersebut. Dan ini adalah peraturan yang saya semak dengan Seksyen 24B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Akta 5 dan disahkan oleh SPR. Jadi kalau ini terpakai bagi projek baru, ada masalah dibangkitkan kerana projek diteruskan. Itu kalau ikut peraturan memang dibolehkan. Penerusan projek yang sedia ada tidak boleh menggunakan jentera untuk mengumumkan projek baru untuk masa kempen, sama ada di peringkat bandaraya atau kerajaan negeri atau juga kerajaan persekutuan. Silakan Yang Berhormat Arau untuk soalan tambahan. Terima kasih di atas ketegasan yang luar biasa. Cuma tadi hak soalan tadi tu saya nak tanya kenapa peruntukan ahli Parlimen Pembangkang tak dibagi, sebab berdasarkan keadilan itu je, ya. Okey, ada dua soalan Yang Berhormat. Benda ni kenyataan. Yang pertama, apakah wajar dari segi etika esok pilihan raya, esok penamaan calon, hari ini dari segi etika, bukan kesalahan lagi, ya. Contohnya ialah Yang Berhormat sendiri telah mengumumkan peruntukan pada 24 Jun di Johor. Kita penamaan calon 27 Jun. Dari segi etika, ya, kalau Yang Berhormat kata dari segi etika tak apa, okey lah. Jadi nak tanya dari segi etika, wajarkah dekat-dekat tu, macam orang dekat-dekat nak sakit, macam maaf tu salah, macam dekat-dekat benda tu tiba-tiba kita pergi umum. Jadi mana kata memang tak masuk edah penamaan calon. Yang keduanya, hari ini kesalahan, iaitu pada 27 Jun Menteri KPKT umum 2.5 juta baik pulih bumbung flat Tun Aminah Skudai. 27 Jun adalah hari penamaan calon. Ini Menteri KPKT yang sering kali mengumumkan projek sebelum penamaan calon. Dan akhir sekali Yang Berhormat, ini apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Ini kepada Menteri Besar Madani ini, 4 Jun diisytiharkan peruntukan, 5 Jun dibubar, 4 Jun diisytiharkan peruntukan 3.06 juta seperti yang telah didedahkan oleh Ketua Muda Negeri Sembilan, iaitu 180,000 bagi 17 dun PH, 14 dun BN UMNO tak dapat peruntukan. Jadi saya nak tengok dari segi kewajaran berbuat demikian. Esok dia nak bubar, hari ini dia isytihar peruntukan, dia sempat isytihar. Dari segi kesalahan, saya ingat kita tak payah kira kesalahan, nak report ke SPRM pun tak payah. Kita serah pada rakyat untuk pangkah apakah benda ini wajar dibuat. Jadi kita nak cari keadilan, maka kita pangkah kepada yang boleh menegakkan keadilan, bukan parti keadilan yang boleh menegakkan, contohnya macam kami lah. Minta maaf tanya 3 soalan yang untuk pandangan untuk Yang Berhormat bagi pandangan, sebab Yang Berhormat sentiasa tegas. Kita akan umumkan perkara ini untuk diambil tindakan. Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih Arau. Arau nada ini sangat tenang. Terima kasih. Maaf, Speaker. Yang dia bangkitkan secara spesifik kesalahan pilihan raya, saya dah jelaskan. Ya. Tidak boleh dan
kita juga bentangkan dan bincang dalam syurat Jemaah Menteri, mengingatkan kalau kebimbangan, keterlanjuran dan juga kepada tim-tim Perdana Menteri. Dan ini juga terpakai saya sebut tadi betul-betul besar dan dalam waktu kempen. Soal ini dibangkitkan soal etika. Etika ini ikut tafsiran siapa ya. Saya kalau umum sebelum penamaan calon itu peraturan mengizinkan. Jadi tidak melanggar etika. Yang melanggar etika itu kalau ada sumpah serana, hina, mencerca, menipu, itu etika lebih besar. Ya. Itu yang kita kena elak. Jadi kalau bincang etika, saya sangat setuju dengan Arau. Kalau kita bangkitkan balik soal akhlak, soal etika dalam kempen ini sangat baik. Ini maknanya ya, jangan terlanjur tapi itu peringatan kepada semua. Soal yang dikhususkan kepada KPKT, saya semak, dia umumkan projeknya telah diluluskan. Jadi kalau ikut dari segi prinsip pilihan raya, peraturan pilihan raya itu dibolehkan. Tidak boleh projek baru. Ada projek telah diluluskan dalam belanjawan tahun lalu. Kemudian kita tekankan dan ulang, itu tidak ada kesalahan. Dari peraturan pilihan raya, saya semak dari segi undang-undang dan juga pada SPR. Ya, tentang akta kesalahan pilihan raya. Jadi yang dilakukan itu walaupun saya setuju dia jaga supaya jangan ada salah tafsiran kerana perlu kita patuhi. Ya, undang-undang ni kita lulus di sini jadi kita cuba patuhi. Jadi yang itu saya setuju. Cuma untuk melihat sama ada kesalahan dari segi undang-undang itu kalau tidak ada dalam peruntukan sama ada dalam belanjawan yang diluluskan ataupun yang telah dalam kerangka kementerian masing-masing, itu memang kesalahan. Tapi kalau sekadar mengumumkan berikutnya adalah bukan kesalahan. Walaupun saya tidak lakukan itu. Dari saya cuma nak elak supaya Arau jangan bangkitkan. Jadi dari segi saya cuba elak kerana menimbulkan kesalahfaham. Tapi kalau mengatakan kita telah luluskan, itu boleh. Seperti mana dibangkitkan soal diesel, mengapa diumumkan sekarang? Kalau saudara baca, diesel kita umumkan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Ya, patutnya sebulan sebelum ini, tapi kita buat 2-3 kali malam praktikal di stesen-stesen minyak, takut ada pelanggaran. Jadi kita itu memang diumumkan bahawa penyasaran subsidi mula dengan RON 95 diikuti dengan diesel. Itu bagi saya tidak ada perjanggaan yang diumumkan untuk seluruh negara. Terima kasih, Arau. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Persoalan saya ialah pengumuman, bukan ke lulus tak lulus. Yang Berhormat. Walaupun dah lulus, tapi kenapa mesti umum masa itu, maksud saya? Yang Berhormat, nak bercakap tanya saya dulu. Ya. Saya cakap kat speaker. Terima kasih. Saya kata, ini pasal pengumuman. Lulus tak lulus nombor 2. Ni dah lulus, kenapa nak umum masa tu? Itu ceritanya. Dan tak ada apa tak jawab, tak apa. Tapi saya nak beritahu bahawa tajuk percakapan kita pada hari ini ialah pengumuman. Lulus tak lulus nombor 2. Jadi umum masa pilihan raya tu cuba mencari pengaruh lah. Tapi orang dah tetap dah orang akan bagi. Baik.